Assalamualaikum semua. Hari ni 3 hari bulan 8 2025. Alhamdulillah. Ayung, Akak Amirul masih menolong Pak Ndak hari ni. InsyaAllah dah setengah hari. Dah nak balik dah ni. Laluan tangga dah habis, tinggal sikit je lagi. InsyaAllah akan sudah hari ni. Okey, Pak Ndak akan sambung kerja-kerja untuk tangga luar lah. Tu laluan tu akan tembus kemarilah. Lalu sini dah kami nampak, insyaAllah. Ini ruangan bilik Pak Ndak ni. Okey, ini ruang ke dapur bawah rumah. Okey. Ni daerah tangga tadi arah ke serami depan, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kami kesihatan, sihat tubuh badan, doakan Pak Ndak, keluarga. InsyaAllah Pak Ndak sambung kerja untuk teruskan sampai siapnya, insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, lorong dah siap. Dah tebuk habis dah. Clear. Alhamdulillah. Terima kasih Ayung. Ayung buat 2 hari. Hampir 2 hari punya masa lah Ayung kerjakan. Ni Ayung dah nak balik dah. Abang semalam hantar barang-barang Wan daripada Pontian. Barang-barang dah sampai. Tu Pak Ndak buat separuh jalan, buat tembok. Okey. Baan malam tadi dah balik dah. Dia hantar barang-barang Wan dia daripada Pontian. Hantar kemari, malam tadi kena balik. Pasal lori tu, lori sewa, dia kena balik. Dan Alhamdulillah, selamat sampai dah. Ni, alah, makcik. Amirul. Balik dah. Okey. Salam. Ni 2 beranak. Farhan. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Pokok rambutan ni dah gondol lapang masalah. Dah halan tu. Oh, dah ada balik kejap tadi. Bye. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah selesai kerja-kerja memecah tangga untuk laluan ke rumah atas dan rumah bawah. Untuk 2-3 hari ni insyaAllah Pak Ndak selesaikan kerja-kerja ikat batu dan tangga. Terduduk pula Pak Ndak jatuh ni atas bukit ni. Allah, badan dah letih, dah tua. Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kesihatan untuk Pak Ndak meneruskan kerja-kerja ujian bonda. InsyaAllah doa untuk Pak Ndak semua. Okey, moga sihat, moga Allah memudahkan. Assalamualaikum.